sampai jalan kat mall sekejap. Seronok dia orang Kita ronda-ronda dulu. Kita sekarang dekat dengan Taman Sari. Ni dia tengah sempat buat video. Aku pun nak buat video juga. Zizi tengah ambil gambar. Kita tunggulah. Patutnya dalam Google Taman Sari dah buka dah pukul 10. Tak apalah. Kita tunggulah sekejap. Ya. Okey, sementara aku rasa tunggu Taman Sari tu lambat. Kita terus ke, kita on the way pergi Eva Musa. Ya, lebih kurang gereja Eva Musa gitulah. Jalan dulu. Kita berjalan dulu. Sementara depan tunggu ada Taman Sari. nasi, Ha? Depan tu ada coconut nasi. Coconut shake eh? Ha. Kau nak beli ke? Nak beli ke? Aku rasa nanti dulu. Dia dulu ah. Tak dulu. Kita tunggu sampai destinasi seterusnya. Member ni ah. Ya memang. Aku berekod sekali. Eva Musa. Jam dah. Bawah macam mana? Dia cakap terus. Terus. Ini depan. Macam teruk jeep pula. Lagi noh. Ada beca. Okey. Tu dah Vlog kita dah akan terus nanti ya. memang budak ni memang buat vlog. Okey kanan naik. Depan tu je. Sampai dah. Kalau pause je lah. Ya itu dia. Memang aku pakai map kat sini. I'm the map, I'm the map, I'm the map, I'm the map. Dia pakai map. Memang aku yang kena map kat sini. Kau ada 2 telefon tak apalah. Kau ada 1 telefon je ni buat rakam ni ha. Ambil kau punya. Memang aku juga jadi juru foto. Okey, kita dah sampai. Kau datang Melaka wajib sampai sini. Kena wajib bergambar kat sini. Meriam. Memang so member kita nak ambil gambar ataupun kau ambil angle atas ni ke? Tak tadi. Ya atas tu. So, depan tu kita nampak macam kapal Pirates Caribbean. Ya member kat situ. Okey. Sini. Ni tempat dia bersejarah. Kau faham lah macam mana. Kau search lah Google. Penat lah aku nak explain. Oh tu lah Sam. Museum atas tu. Banyak pemandu melancong. Museum ni museum ke tu atas lah. Sini lah. Tengok kereta banyak. Zoom sikit. Tu dia. Okey. Okey, sementara member kita tengah sitting ni. Sementara member tengah setting, kita tunggulah sekejap tunggu ke destinasi seterusnya. Okey, kita masuk dulu. Orang tu nak ambil gambar, kita kena hormat sikit. Ini dia tempat bersejarah kita. Okay Sam, ambil gambar aku. Sabar nak. Okey, kita rakam. Ini tempat bersejarah kita. Memang terbakar kulit aku, tengah panas ni. Oh, terik yang tadi. Apa tu? Tak gambar. Okey. Ni keluasan dia. Meriam. Serius ah. Cepat. 1, 2, 3. Kita masuk dalam. Easy yang Belanda. aku rasa kalau kau main COD ni boleh main tembak-tembak ni. Seronok juga Yelah, kau dengan aku rakam. Redup sikit. Kat luar panas tu. Seterusnya kita pergi sana nanti.
Lepas tu ada apa? Adakah? Ada masalah. Ya, masalah. Ya, Saleh. Jom. Destinasi seterusnya. Ini yang meriam kita tadi. Ya, memang kau rakam aku. Jom. Tak. Nombor kita ni. Okey. Jom. Jom. Destinasi. Sana ke sana? Kita ke sana. Ke sana. Okey. Okey, kita teleport je lah. Aku rasa bukan lemak dah ni. Apa tadi kita pagi dah makan nasi lemak. Memang nasi lemak. Kita kena bawa lemak balik. Memang kau lemak boleh lah. Kalau aku dah tak ada lemak ni, aku rasa macam lidi tu. Boleh. Paling kita kena datang doktor. Aku rasa menyesal tu pakai baju kemeja tu. Panas ni. Yeah. Yo. Oh, dah naik ke? Taman Sari. Jadi kita pergi tu. Jadi kita naik. Apa lagi? Jom, kita melawat sini dulu. Sebelum kita naik tu, kita naik ni dulu. Yes. 12 seconds later. Ya Allah, baru satu ni dah penat dah ya. Kau memang Memang kaki. buntut ke berat tu. Lama tak exercise. Masing-masing dah tua ni. Dah. Dah jom. Okey. Di sini tempatnya. Kau nak pause. Aku penat. Tak. Mana nak berhenti? Penat kan? Aduh. Memang Lama tak exercise. kau memang. Aku angkat berat tapi kaki kurang. Kau tak nak naik ke? Jom. Ada lagi berapa langkah lagi? One hour later. Tinggi je tangan. Mantap. Okey, dah sampai. Jom. Ke mana? Ambil gambar. Dalam. Ambil gambar. Dah sampai. Jom. Tu dia. Inilah tempat-tempat dia. Ya, ni dalamnya. Memang Sini tempat banyak tempat prasejarah. sejarah. Jom sikit. Ini penjajah yang meninggalkan kat sini. Ya. Aku satu apa pun tak faham. Oh, lupa aku rakam. Tak So kita try masuk sini jap. Kat sini lah. Artifak prasejarah. Okay. Yalah, kita belajar sejarah kan. Jangan lupa pula sekolah. Masih ada tahun. Ada tahun ke? Tahun 1712. Lagi lama tu. Memang kita masih dalam. Jadi 100 tahun lagi kita akan keluar. Ni sangka burung apa Syed? Dah ada pos menggambar? Merakam. Okey. Sini ada lagi ya? Sini disemadikan Nicholas Besley, seorang warga bebas. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya pada tahun 1678. Okay, ni makam si Besley ni lah. Sinilah tempat dia. Pirate Academy. Iman tengok sikit. Memang mantap kali, cantik review dia. Kita dah boleh nampak di sana.
Zee, kat sini lah kita nak pergi sana nanti. Mall besar. Sini. Yeah, situ. Hujung sekali. Nampak tak? Yang aku cakap padang luas tu. Ha, tu aja. Itu dia kita destinasi nanti kita pergi ya. Yeah, mall besar itu. Aku nak zoom out. Okey. Situ lah hujung sana je. Kita pergi nanti. Memang. Tangan ada dalam sini. Di sini tersemadi David Wallace. Dia setiap Buat semadi di sini, tapi tak tahu. Kita naik sikit. Jom. Kita turun balik. Tak nampak dah. Okay, kita dah sampai ke Istana Melaka. Dia tu benda. Cap, kau buat apa cap kat situ? Macam kitchen tapi Kitchen. mahal bodoh. Berapa? Kau tengok tu harga ni. Berapa harga? 25. Agak 25 tak payah. Tapi bayar kad tu. Tak payah dah. Tak ada duit kertas tak? Bayar kad. Dia pakai kad. Okey, kita ke dataran. Seri Azizi Muhammad. Tempat duduk kan? Muhammad Yusuf. Kita pergi ke mall. Mall besar Melaka. Kita ronda-ronda dulu. Nak mengumumkan ketibaan Perdana Menteri Kau pahal. Datuk Seri Ashraf Ahmad. Perdana Menteri ke-11. Kita duduk lagi jap benda tu. Situ mall besar gila. Ni pun mall kan? Satu mall kecil. Tak, dia macam kebik-kebik ke apa. Wajah. Lagi kocok. Minum jap, coconut shake. Tengah minum coconut shake. Kau jawab aku macam tu. Kali ulang. Kali dah ulang. Minum coconut shake.